Salam sejahtera, nama saya Kak Artika. Hari ini, saya akan membentangkan berkaitan analisis perbandingan nilai moral dari perspektif pelbagai agama di Malaysia dengan tumpuan khusus kepada nilai kepercayaan kepada Tuhan dan nilai hormat berdasarkan perspektif agama Islam dan agama Hindu. Mari kita mula. Malaysia ialah sebuah negara yang unik. Keunikan ini tidak hanya terletak pada kepelbagaian kaum, bahasa dan budaya, tetapi juga pada kepelbagaian agama yang dianuti oleh rakyatnya. Dalam konteks kemajmukan ini, keharmonian tidak berlaku secara sendiri, sebaliknya perlu dibina, dipelihara dan diperkukuhkan melalui nilai moral yang mantap, sikap saling menghormati dan kefahaman antara agama yang mendalam. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, perbezaan agama tidak sepatutnya menjadi punca perpecahan. Sebaliknya, perbezaan tersebut harus dijadikan sumber kekuatan untuk membentuk masyarakat yang lebih matang, beradab dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, analisis terhadap nilai moral dari perspektif agama sangat penting, kerana agama bukan sahaja berperanan sebagai sistem kepercayaan, malah menjadi asas pembentukan akhlak, etika, tanggungjawab sosial dan panduan hidup manusia. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan bagaimana dua nilai utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan hormat, difahami dalam Islam dan Hindu, bagaimana nilai-nilai ini membentuk kepribadian penganutnya, dan yang paling penting, bagaimana kedua-dua nilai ini mampu menjadi jambatan keharmonian dalam masyarakat Malaysia, selari dengan teras-teras utama dalam Malaysia Madani, khususnya keyakinan dan ihsan. Pertamanya, saya mulakan dengan nilai yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Nilai ini merupakan salah satu nilai yang paling asas dalam kehidupan manusia. Hal ini demikian kerana kepercayaan kepada Tuhan menjadi tunjang kepada pembentukan pandangan hidup, pembinaan akhlak dan penentuan arah tujuan manusia dalam kehidupan. Dalam konteks Malaysia, nilai ini begitu signifikan sehingga diletakkan sebagai prinsip pertama dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ini jelas menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Malaysia diasaskan atas pengiktirafan terhadap dimensi kerohanian dan ketuhanan. Dari sudut rukun madani, nilai ini boleh dikaitkan secara langsung dengan konsep keyakinan, iaitu suatu kepercayaan yang kukuh terhadap prinsip hidup, nilai kebenaran dan pertanggungjawaban moral. Keyakinan yang sebenar bukan sahaja merujuk kepada kepercayaan terhadap diri sendiri, tetapi juga berakar pada hubungan insan dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan batin, panduan hidup dan asas nilai. Dalam agama Islam, kepercayaan kepada Tuhan dijelmakan melalui konsep tauhid. Tauhid bukan sekadar salah satu unsur dalam ajaran Islam, tetapi merupakan intipati akidah yang paling utama. Tauhid menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya, dan hanya Dia yang berhak disembah. Konsep tauhid dalam Islam dihuraikan melalui tiga dimensi utama, iaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wal sifat. Pertama, tauhid uluhiyah merujuk kepada pengakuan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah, dipuja dan diabdikan diri. Ini bermaksud seluruh bentuk ibadah, doa, pergantungan dan pengharapan mutlak hanya ditujukan kepada Allah. Kedua, tauhid rububiyah pula menegaskan bahawa Allah sahajalah Tuhan yang mencipta, memiliki, mentadbir, mengatur dan menguasai seluruh alam semesta. Tiada satu pun yang berlaku di dunia ini terlepas daripada kekuasaan dan ilmu Allah. Ketiga, tauhid asma wa sifat menuntut keyakinan bahawa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, tanpa sebarang kekurangan dan tanpa menyerupai makhluk. Prinsip ini diperkukuh melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas yang menegaskan keesaannya secara mutlak. Maka, dapat difahami bahawa dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan bukanlah suatu konsep yang sama atau fleksibel, tetapi suatu keyakinan yang tegas, jelas dan bersifat mutlak. Namun demikian, yang lebih penting untuk dianalisis ialah implikasi tauhid terhadap pembentukan moral. Dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan tidak berhenti pada tahap pengakuan akidah semata-mata. Sebaliknya, ia melahirkan suatu sistem kehidupan yang menyeluruh.
Seorang Muslim yang benar-benar bertauhid akan meyakini bahawa setiap tingkah laku, percakapan, niat dan tindakan sentiasa berada dalam pengetahuan serta pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran ini melahirkan rasa tanggungjawab moral yang sangat tinggi. Atas dasar itu, sumber nilai moral dalam Islam bersandarkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kebaikan dan keburukan tidak ditentukan semata-mata oleh akal manusia atau kebiasaan masyarakat, tetapi berpandukan petunjuk ilahi. Apabila seseorang Muslim menghayati kepercayaan kepada Allah secara benar, maka akan lahirlah sifat-sifat seperti amanah, adil, jujur, sabar, bertanggungjawab dan ihsan. Dalam erti kata lain, tauhid berfungsi sebagai asas dalaman yang mengawal tingkah laku manusia. Ia bukan sahaja menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengawal hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan negara. Oleh itu, kepercayaan kepada Tuhan dalam Islam sebenarnya membentuk manusia yang bukan hanya taat kepada agama, tetapi juga berguna kepada masyarakat. Apabila dianalisis dalam konteks masyarakat Malaysia yang majmuk, Islam memperlihatkan pendekatan yang sangat seimbang dan berprinsip. Pertama, Islam mengiktiraf kewujudan penganut agama lain dan hak mereka untuk mengamalkan agama masing-masing. Prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku menunjukkan bahawa perbezaan akidah tidak seharusnya membawa kepada permusuhan. Sebaliknya, ia menjadi asas kepada hidup bersama secara aman. Kedua, Islam menolak sebarang bentuk paksaan dalam agama. Prinsip tidak ada paksaan dalam agama sangat besar maknanya dalam konteks negara majmuk kerana ia memberi jaminan bahawa kebebasan beragama dihormati dan keimanan tidak boleh dibina atas paksaan, tetapi atas kesedaran dan pilihan. Ketiga, Islam menggalakkan kerjasama dalam kebaikan. Ini bermaksud walaupun wujud perbezaan dari sudut akidah, manusia tetap boleh bekerjasama dalam urusan kebajikan, pembangunan masyarakat, pemeliharaan keamanan, bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Daripada sini, kita dapat melihat bahawa kepercayaan kepada Tuhan dalam Islam tidak semestinya membawa eksklusivisme sosial. Sebaliknya, apabila difahami secara benar, ia melahirkan sikap toleransi yang berprinsip, keadilan yang seimbang dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Hadirin sekalian, seterusnya, saya beralih kepada perspektif agama Hindu. Dalam tradisi Hindu, konsep kepercayaan terhadap ketuhanan menampilkan pendekatan yang tersendiri, namun tetap berteraskan kepada satu realiti tertinggi. Realiti ini dikenali sebagai Brahman, iaitu suatu hakikat mutlak yang tidak terbatas, tidak terjangkau sepenuhnya oleh pemikiran manusia, serta menjadi sumber kepada seluruh kewujudan alam semesta. Dalam kerangka falsafah Hindu, Brahman dihuraikan melalui dua dimensi utama, iaitu Nirguna Brahman, yang merujuk kepada realiti tanpa sifat dan bentuk yang khusus, serta Saguna Brahman, iaitu realiti yang dapat difahami melalui sifat-sifat tertentu dan dizahirkan dalam pelbagai bentuk simbolik. Daripada konsep inilah lahirnya pelbagai manifestasi ketuhanan yang dikenali sebagai dewa-dewi, yang masing-masing melambangkan fungsi dan peranan tertentu dalam keseimbangan kosmos. Antaranya termasuk Trimurti, iaitu Brahma sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara dan Shiva sebagai pelebur. Pendekatan ini dikenali sebagai konsep henotisme, iaitu suatu bentuk kepercayaan yang menekankan pemujaan terhadap satu realiti ketuhanan tertinggi melalui pelbagai manifestasi yang berbeza. Walaupun kepada pemerhati luar keadaan ini mungkin kelihatan seolah-olah wujud pelbagai Tuhan, namun dari sudut falsafah Hindu, kepelbagaian tersebut bukanlah penafian terhadap kesatuan realiti tertinggi. Sebaliknya, ia mencerminkan keupayaan manusia untuk memahami dan mendekati hakikat mutlak melalui pelbagai pendekatan simbolik dan pengalaman spiritual. Perkara ini diperkukuhkan melalui ungkapan dalam Rig Veda, iaitu Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, yang membawa maksud bahawa kebenaran itu satu, namun para bijaksana menafsirkannya melalui pelbagai nama dan bentuk. Ungkapan ini memperlihatkan keluasan pemikiran serta sifat inklusif dalam tradisi Hindu dalam memahami konsep ketuhanan. Dari sudut moral, kepercayaan kepada Tuhan dalam Hindu diterjemahkan melalui konsep dharma dan karma. Dharma merujuk kepada kewajipan moral,
tanggungjawab hidup, dan aturan etika yang perlu dipatuhi oleh setiap insan. Ia bukan sekadar kewajipan agama dalam bentuk ritual, tetapi mencakupi tanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat, dan alam kehidupan. Karma pula ialah hukum sebab dan akibat. Segala perbuatan manusia, sama ada baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang sepadan. Keyakinan terhadap hukum karma menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam tindakan, lebih berdisiplin dalam kehidupan, dan lebih terdorong untuk melakukan kebaikan. Di samping itu, kepercayaan terhadap samsara, iaitu kitaran kelahiran semula, dan usaha mencapai moksha, iaitu pembebasan rohani, menjadikan kehidupan moral dalam Hindu bersifat mendalam dan berjangka panjang. Kehidupan bukan dilihat hanya dari sudut dunia semasa, tetapi sebagai sebahagian daripada perjalanan rohani yang panjang. Atas sebab itu, penganut Hindu didorong untuk mengamalkan ahimsa atau prinsip tidak mencederakan, selain bersikap jujur, dermawan, dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan bersama. Apabila dinilai dalam konteks masyarakat majmuk, agama Hindu mempunyai sumbangan yang sangat besar terhadap pembinaan toleransi dan keharmonian. Pertama, sifat ajarannya yang menerima kepelbagaian manifestasi ketuhanan melahirkan sikap penerimaan terhadap kepelbagaian agama dan kepercayaan. Hal ini menjadikan agama Hindu cenderung untuk melihat perbezaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai variasi jalan menuju realiti kebenaran yang satu. Kedua, konsep Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermaksud dunia adalah satu keluarga, amat relevan dalam konteks Malaysia. Konsep ini menanam kesedaran bahawa semua manusia, tanpa mengira agama, kaum dan latar belakang, merupakan anggota keluarga besar manusia sejagat. Kesedaran ini melahirkan sikap hormat, toleransi, persaudaraan, dan kesediaan untuk hidup bersama secara aman. Ketiga, agama Hindu turut menyumbang kepada penglibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai gotong royong, sikap terbuka, kerjasama, dan penghormatan terhadap orang lain menjadikan penganutnya mampu menjadi komponen penting dalam usaha membina perpaduan negara. Daripada sini, kita dapat memahami bahawa kepercayaan kepada Tuhan dalam Hindu bukan hanya bersifat metafizik atau falsafah, tetapi mempunyai implikasi sosial yang sangat besar, terutamanya dalam membina sikap keterangkuman dan keharmonian sejagat. Setelah meneliti kedua-dua perspektif, kita dapat membuat analisis perbandingan yang lebih mendalam. Dari sudut hakikat Tuhan, Islam menegaskan tauhid yang mutlak, jelas dan tidak boleh disekutukan. Hindu pula menegaskan satu realiti tertinggi, iaitu Brahman, tetapi membenarkan pemahaman terhadapnya dalam pelbagai manifestasi. Di sini, jelas wujud perbezaan pendekatan teologi. Namun begitu, titik pertemuan yang sangat penting ialah kedua-duanya percaya bahawa kehidupan manusia berpunca daripada suatu realiti tertinggi yang menjadi sumber makna, nilai dan kewujudan. Dari sudut sumber moral, Islam berasaskan wahyu, manakala Hindu berasaskan dharma dan karma yang dihuraikan dalam kitab-kitab sucinya. Walaupun sumber dan kerangkanya berbeza, kedua-duanya sama-sama menegaskan bahawa manusia perlu hidup dengan etika, tanggungjawab, kejujuran, dan pertimbangan moral. Dari sudut pandangan terhadap agama lain, Islam mengajar pengiktirafan terhadap kewujudan agama lain dan menolak paksaan. Hindu pula cenderung bersikap inklusif dengan menerima kepelbagaian sebagai jalan yang berbeza menuju kepada kebenaran. Kedua-duanya memberi asas yang kukuh kepada toleransi dan keharmonian, walaupun melalui rasional yang berbeza. Yang lebih penting, dari sudut sumbangan kepada Malaysia Madani, kedua-dua agama sebenarnya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berteraskan keyakinan, ihsan, kesejahteraan, kemampanan dan perpaduan sosial. Hal ini menunjukkan bahawa perbezaan agama tidak menghalang titik persamaan nilai. Sebaliknya, kekuatan rohani dari kedua-dua agama ini boleh menjadi pemangkin kepada pembinaan masyarakat yang beradab dan seimbang. Hadirin sekalian, setelah membincangkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, saya beralih pula kepada nilai yang kedua, iaitu hormat. Nilai hormat merupakan salah satu asas terpenting dalam pembinaan masyarakat bertamadun. Tanpa hormat, tidak akan wujud toleransi. Tanpa hormat, tidak akan lahir persefahaman. Dan tanpa hormat, kepelbagaian dalam masyarakat majmuk akan mudah bertukar menjadi pertentangan.
Dalam konteks Malaysia, nilai hormat terkandung secara langsung dalam prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini sangat penting kerana ia menuntut setiap rakyat Malaysia agar bertingkah laku dengan sopan, beradab, berbudi bahasa dan menghormati orang lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa atau status sosial. Dalam kerangka rukun madani, nilai hormat sangat rapat dengan konsep ihsan. Ihsan bukan sekadar melakukan perkara baik, tetapi melakukan kebaikan itu dengan penuh sedar, penuh ikhlas dan penuh kemanusiaan. Oleh itu, hormat dalam masyarakat madani bukan bersifat luaran atau berpura-pura, tetapi lahir daripada keikhlasan hati dan kematangan jiwa. Dalam Islam, nilai hormat bukan hanya amalan sosial, tetapi merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Hormat berkait secara langsung dengan pembentukan akhlak mulia, kesedaran terhadap martabat manusia dan penghayatan konsep ihsan. Asas pertama kepada nilai hormat dalam Islam ialah karamah insaniyah, iaitu kemuliaan manusia. Islam mengajar bahawa setiap manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, setiap insan, tanpa mengira agama, bangsa atau warna kulit, memiliki martabat yang wajib dihormati. Ini bermaksud penghormatan dalam Islam berasaskan pengiktirafan terhadap kemuliaan insan sebagai ciptaan Tuhan. Asas ini sangat penting dalam masyarakat majmuk. Apabila seseorang mengakui bahawa setiap manusia memiliki maruah, maka dia tidak akan mudah merendahkan orang lain, menghina pihak yang berbeza atau menilai manusia hanya berdasarkan identiti luaran. Selain itu, Islam menekankan adab dalam pergaulan sesama manusia. Surah Al-Hujurat memberikan garis panduan yang amat mendalam tentang adab sosial. Larangan mengolok-olok, mencela, memberi gelaran buruk, serta merendahkan orang lain menunjukkan bahawa hormat dalam Islam sangat berkait dengan penjagaan lisan, kesantunan komunikasi dan kesedaran tentang sensitiviti manusia. Hal ini menunjukkan bahawa hormat dalam Islam bukan hanya tentang memberi salam atau bertutur sopan, tetapi lebih mendalam daripada itu. Ia melibatkan disiplin diri untuk tidak melukakan maruah orang lain, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau sikap. Di samping itu, Islam juga menekankan hormat kepada pemimpin dan institusi negara, selagi mana tidak bercanggah dengan tuntutan agama. Ini penting kerana penghormatan terhadap autoriti yang sah akan membantu mengekalkan kestabilan sosial, ketertiban masyarakat dan semangat kesetiaan kepada negara. Kemuncak kepada nilai hormat dalam Islam ialah konsep ihsan. Ihsan menjadikan seseorang bukan sekadar beradab di hadapan orang, tetapi tetap menjaga akhlak walaupun tiada sesiapa yang melihat kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa memerhati. Dengan itu, hormat dalam Islam bukanlah etika kosong, tetapi lahir daripada kesedaran rohani yang mendalam. Inilah yang menjadikan nilai hormat dalam Islam sangat kukuh, kerana ia dibina atas gabungan iman, akhlak dan pengawasan ilahi. Seterusnya, dari perspektif agama Hindu, nilai hormat juga diberi penekanan yang sangat besar. Malah skopnya lebih luas kerana meliputi bukan sahaja hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan semua makhluk dan alam sekitar. Asas utama kepada nilai hormat dalam Hindu ialah konsep Tattvam Asi, yang bermaksud engkau adalah aku. Falsafah ini sangat mendalam kerana ia menegaskan bahawa hakikat semua makhluk adalah bersumber daripada realiti yang sama. Maka, menghormati orang lain sama seperti menghormati diri sendiri. Menyakiti orang lain sama seperti menyakiti diri sendiri. Prinsip ini melahirkan satu bentuk penghormatan yang sangat tulus dan bersifat dalaman. Hormat tidak dibuat kerana takut dihukum atau mahu dipuji, tetapi kerana wujud kesedaran bahawa semua makhluk saling berkaitan. Ini memberikan asas yang sangat kuat kepada empati, belas ihsan dan persaudaraan sejagat. Seterusnya, konsep Vasudhaiva Kutumbakam memperkukuh nilai ini dengan mengangkat idea bahawa dunia ialah satu keluarga besar. Dalam keluarga, perbezaan tidak sepatutnya menjadi sebab permusuhan, sebaliknya menjadi asas kepada saling memahami, saling menjaga dan saling menghormati. Dalam konteks Malaysia, konsep ini amat besar maknanya kerana ia mengajak rakyat melihat kepelbagaian kaum dan agama bukan sebagai jurang, tetapi sebagai kekayaan bersama.
Agama Hindu juga menawarkan panduan yang sangat praktikal melalui konsep Trikaya Parisuddha, iaitu 3 kesucian utama, fikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa hormat bermula dari dalam diri. Jika pemikiran seseorang dipenuhi niat yang baik, maka percakapannya akan sopan dan perbuatannya juga akan terarah kepada kebaikan. Maka, hormat dalam Hindu bukanlah sekadar adat luaran, tetapi merupakan hasil pemurnian batin. Yang paling unik, nilai hormat dalam Hindu turut meliputi alam sekitar melalui konsep Trihita Karana, iaitu keharmonian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam. Hal ini memberi dimensi yang sangat luas terhadap konsep hormat. Alam bukan sekadar objek guna pakai, tetapi sebahagian daripada kehidupan yang juga perlu dihormati dan dipelihara. Dengan ini, jelaslah bahawa hormat dalam Hindu ialah suatu nilai yang holistik, menyeluruh dan bersifat universal. Hadirin yang saya hormati, jika dibandingkan secara teliti, nilai hormat dalam Islam dan Hindu mempunyai banyak persamaan yang sangat bermakna bagi keharmonian masyarakat Malaysia. Dari sudut asas kehormatan manusia, Islam menegaskan bahawa manusia dimuliakan oleh Allah. Hindu pula mengajarkan bahawa semua makhluk berasal daripada sumber yang sama. Walaupun asas falsafahnya berbeza, kedua-duanya membawa kepada kesimpulan yang sama, iaitu manusia mempunyai nilai diri dan martabat yang tinggi, lalu wajib dihormati. Dari sudut sumber nilai hormat, Islam bersumberkan wahyu, manakala Hindu bersumberkan kitab suci serta falsafah kehidupan. Namun, kedua-duanya menuntut adab, penjagaan lisan, kehalusan budi dan penolakan terhadap penghinaan serta kekasaran. Dari sudut panduan praktikal, Islam mengetengahkan konsep ihsan dan larangan jelas terhadap mencela, menghina dan memperlekehkan orang lain. Hindu pula mengemukakan Trikaya Parisuddha sebagai disiplin membentuk hormat melalui fikiran, kata-kata dan tindakan. Kedua-duanya memperlihatkan bahawa hormat bukan hanya slogan, tetapi mesti dizahirkan secara konkret dalam kehidupan seharian. Dari sudut skop penghormatan, Hindu memperluaskan konsep hormat kepada seluruh alam, manakala Islam memberi penekanan besar kepada manusia, ibu bapa, guru, pemimpin dan masyarakat. Namun, jika diteliti secara lebih luas, ajaran Islam juga menuntut manusia menjaga alam sebagai alifah di muka bumi. Maka, pada akhirnya, kedua-dua agama sebenarnya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang menghormati manusia dan memelihara keseimbangan kehidupan. Dalam kerangka Malaysia Madani, nilai hormat daripada kedua-dua agama ini memberikan sumbangan langsung kepada pembentukan masyarakat yang berteraskan ihsan, kesejahteraan, kemampanan dan perpaduan nasional. Nilai hormat inilah yang boleh diibaratkan sebagai gam sosial yang menyatukan rakyat walaupun berbeza identiti. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapatlah dirumuskan bahawa walaupun Islam dan Hindu mempunyai perbezaan dari segi konsep ketuhanan, sumber ajaran dan pendekatan falsafah, kedua-duanya tetap berkongsi satu tujuan yang sangat penting, iaitu membentuk manusia yang berakhlak, bertanggungjawab, berdisiplin dan mampu hidup dalam suasana harmoni. Nilai kepercayaan kepada Tuhan memberikan manusia asas rohani yang kukuh. Ia membina keyakinan, integriti, kejujuran dan pertanggungjawaban moral. Sementara itu, nilai hormat pula menjadi asas hubungan sosial yang sihat. Ia melahirkan kesopanan, toleransi, belas ihsan dan kesediaan untuk hidup bersama dalam suasana aman. Dalam konteks Malaysia, kedua-dua nilai ini amat penting kerana masyarakat kita tidak hidup dalam kelompok yang seragam. Kita hidup dalam kepelbagaian. Maka, untuk memastikan kepelbagaian ini menjadi rahmat dan bukannya sumber konflik, kita perlu membina kefahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai universal yang dikongsi oleh agama-agama yang wujud di negara ini. Inilah sebenarnya roh kepada Malaysia Madani. Malaysia Madani bukan sekadar slogan pembangunan, tetapi suatu gagasan membina negara yang maju secara material dan luhur secara moral. Dalam gagasan ini, keyakinan mengukuhkan asas rohani masyarakat, manakala ihsan memperhalus hubungan sesama manusia. Apabila nilai kepercayaan kepada Tuhan dan nilai hormat dihayati secara tulus,
maka akan lahirlah masyarakat yang bukan sahaja moden, tetapi juga beradab, bukan sahaja maju, tetapi juga berjiwa besar, bukan sahaja pelbagai, tetapi juga bersatu. Oleh itu, pemahaman terhadap persamaan dan perbezaan nilai moral antara agama mestilah dilihat sebagai satu usaha membina jambatan persefahaman, bukannya mencari jurang perbezaan. Kita tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersama. Sebaliknya, kita hanya perlu saling memahami, saling menghormati dan saling menerima dengan kebijaksanaan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa keharmonian Malaysia tidak akan dapat dipertahankan hanya melalui undang-undang, dasar atau slogan semata-mata. Keharmonian yang sebenar hanya akan terhasil apabila setiap rakyat menghayati nilai moral yang murni dalam kehidupan seharian. Dan antara nilai yang paling utama untuk tujuan itu ialah kepercayaan kepada Tuhan dan hormat. Dengan menghayati kedua-dua nilai ini berdasarkan semangat rukun negara dan Malaysia Madani, kita berupaya membentuk sebuah negara yang aman, bersatu padu, saling memahami dan terus maju dengan acuan kemanusiaan yang luhur. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.